Assalamualaikum rakan-rakan pemancing sekalian. Selamat datang kembali ke saluran saya, tempat kita bongkar rahsia-rahsia dunia pancing. Hari ini, saya nak bawa korang menyelami ramalan tangkapan ikan untuk tarikh yang penuh cabaran tapi berpotensi, iaitu 4 Disember 2025 di seluruh Malaysia. Korang tahu tak, hari ini bukan sebarang hari. Kita bakal hadapi satu fenomena menarik yang pasti pengaruhi aktiviti ikan. Jadi duduklah relax, siapkan kopi sebab saya akan kongsikan ramalan terperinci kenapa ikan berkelakuan begitu dan taktik terbaik untuk korang pulang dengan hasil yang lumayan. Bersedia untuk kejutan. Rakan-rakan, hari ini menjanjikan kelakuan ikan yang mungkin di luar jangkaan kita semua. Baiklah, mari kita selami taktik pancingan untuk beberapa spesies popular yang mungkin aktif hari ini. Pertama, ikan toman atau giant snakehead yang gagah akan monsun timur laut sedang berkuasa dan hari ini adalah fasa bulan penuh. Toman dijangka lebih aktif di kawasan air tawar seperti tasik, lombong terbiar dan sungai-sungai berarus perlahan. Perlu cari kawasan struktur seperti reba kayu, pokok tumbang atau di celah-celah rumput air yang tebal. Air mungkin sedikit keruh akibat hujan, toman akan bersembunyi di tempat terlindung menunggu mangsa. Guang selaman cetek atau guang permukaan jenis froggy atau popper yang mempunyai bunyi bising untuk menarik perhatian mereka. Pastikan warna guang yang terang atau kontras seperti merah atau oranye untuk visibility yang lebih baik dalam air keruh. Buat balingan ke arah struktur dan biarkan guang beraksi dengan perlahan. Seterusnya, untuk rakan-rakan yang memancing di pesisiran pantai atau muara sungai, ikan kerapu adalah sasaran yang baik musim tengkujuh ini. Walaupun laut bergelora di kawasan lepas pantai, kawasan muara dan pesisir pantai yang terlindung menjadi tumpuan ikan-ikan kecil dan kerapu akan mengikut mangsa mereka ke sini. Kerapu suka kawasan berbatu, jeti atau sekitar akar bakau. Gunakan umpan hidup seperti udang hidup atau ikan kecil. Jika tiada, hirisan ikan segar seperti tamban atau selar juga berkesan. Peralatan pancing dasar atau Apollo dengan perambut yang agak kasar digalakkan. Pastikan mata kail tajam dan saiz yang sesuai dengan umpan. Ingat, kerapu ni kuat tarik, jadi pastikan drag ke kili. Reset dengan betul. Jangan lupakan juga ikan patin. Bagi pemancing air tawar di sungai-sungai besar atau kolam komersial, patin cenderung aktif mencari makan di dasar air. Walaupun hujan, patin masih akan mencari makanan. Umpan dedak, bancuhan khas, roti paun atau cacing tanah adalah pilihan terbaik. Teknik pancingan dasar, bottom fishing, adalah yang paling sesuai. Cari lekukan sungai atau kawasan berarus perlahan di mana makanan cenderung berkumpul. Air yang sedikit keruh mungkin membantu patin berasa lebih selamat untuk mencari makan. Gunakan perambut yang kuat dan mata kail saiz besar. Mari kita bongkar sedikit saintifiknya. Cuaca. Pada 4 Disember 2025, Malaysia dijangka akan mengalami cuaca tipikal monsun timur laut. Ini bermakna hujan lebat dan ribut petir adalah satu kebarangkalian yang tinggi, terutamanya pada waktu petang dan malam. Suhu udara dijangka kekal panas, sekitar 28 darjah Celsius secara purata di kebanyakan kawasan. Angin akan bertiup dari arah timur laut dan boleh menjadi agak kencang, terutamanya di Laut China Selatan, menyebabkan keadaan laut bergelora dan ombak besar. Perubahan tekanan atmosfera akibat sistem ribut dan hujan ini akan menjadikan ikan sedikit moody.
tetapi juga boleh merangsang aktiviti makan mereka sebelum atau selepas hujan lebat. Suhu air. Suhu air di kebanyakan perairan Malaysia akan kekal hangat, berkisar antara 28 hingga 31 darjah Celsius untuk tasik dan sungai, dan mungkin sedikit lebih rendah di kawasan pantai tertentu yang menerima aliran air sejuk dari Vietnam. Suhu air yang stabil dan hangat ini adalah normal bagi spesies tropika dan tidak menjadi penghalang utama kepada aktiviti makan mereka, walaupun perubahan mendadak akibat hujan boleh sedikit menjejaskan. Fasa bulan. Hari ini, 4 Disember 2025 adalah bulan penuh atau dikenali sebagai Cold Moon atau Supermoon. Fenomena supermoon ini bermakna bulan berada pada kedudukan terdekat dengan bumi, menjadikannya kelihatan lebih besar dan terang. Dalam komuniti pemancing, bulan penuh sering dikaitkan dengan pelbagai kepercayaan. Ada yang kata ikan lebih aktif kerana cahaya bulan yang terang membolehkan mereka mencari makan di waktu malam. Ada juga yang percaya ia menjadikan ikan lebih kenyang dan kurang aktif pada siang hari. Namun, bagi spesies seperti toman dan ikan raja, fasa bulan penuh semasa musim hujan dikatakan merangsang aktiviti memburu mereka. Aktiviti ikan secara umum. Secara keseluruhan, aktiviti ikan akan menjadi sederhana hingga kapris. Monsun timur laut bermakna beberapa spesies seperti toman, ikan raja, patin dan spesies pesisir pantai seperti kerapu, gelama dan belukang akan menjadi sasaran utama. Boleh meningkatkan aras air dan membawa makanan ke dalam sungai dan tasik, merangsang ikan untuk makan. Namun, angin kencang dan air keruh juga boleh membuat mereka bersembunyi di struktur atau ke dasar. Rakan-rakan, secara ringkasnya, klef ikan akan menjadi sederhana hingga kapris. Pada 4 Disember 2025, klef ini dipengaruhi oleh cuaca monsun dengan hujan lebat dan angin timur laut yang kencang, serta fasa bulan penuh yang boleh merangsang atau menenangkan ikan mengikut spesies. Jangan biarkan hujan mematahkan semangat korang. Dengan taktik yang betul, lokasi yang bijak dan umpan yang sesuai, korang pasti dapat hasil. Akhir kata, saya doakan korang semua ni, Foster, ni Che Shui, semoga tiada yang terlepas dan sentiasa ada rezeki. Jangan lupa tinggalkan like kalau korang suka video ni, subscribe untuk lebih banyak tips pancingan dan kongsikan pengalaman korang di ruangan komen. Apa ikan yang korang target hari ini? Atau ada tip lain yang korang nak kongsi? Saya nak dengar cerita-cerita pancing korang. Jumpa lagi di video seterusnya. Salam satu joran.